ada kawan rapat Rasulullah merangkap sepupu Nabi. Dia kawan baik dengan Nabi sampai Nabi umur 40, isytihar jadi Rasul. Dia isytihar jadi musuh nombor 1 Nabi. Nama dia ni Abu Sufyan Ibnul Harith, sepupu Nabi ni. Tapi ending dia 2-3 tahun sebelum Nabi wafat, waktu itulah dia isytiharkan keislamannya di depan Nabi SAW, dan Nabi tak mau tengok muka dia. Abu Sufyan bin Harith ni segagan dengan Rasulullah, sama baya umur dengan Nabi, lebih kurang setahun 2 tahun macam tu je. Membesar di satu kampung yang sama, ahli keluarga yang sama, puluh-puluh tahun sampai Nabi umur 40. Kawan rapat daripada kecil. 40 tahun Abu Sufyan ibn Harith kawan dengan Rasulullah. Bila Nabi isytihar Rasul, dia isytihar dia musuh nombor 1. Macam Abu Lahab juga. Bila Abu Lahab isytihar perang musuh pertama kepada Nabi, dia bukan adik-beradik Nabi. Abu Sufyan saudara Nabi, rapat dengan Nabi, membesar dengan Rasulullah di persekitaran yang sama, di Syi'ab Abi Talib. Kemudian bila diisytihar menjadi Rasul, dia perang. Kalau di Mekah ada menteri-menteri Mekah, maka Abu Sufyan ibn Harith ni dia menteri kanan di Mekah. Besar jawatan dia menteri kanan di Mekah. Apa saja propaganda, apa saja perang saraf diketuai oleh Abu Sufyan bin Harith. Bentuk-bentuk seksaan untuk umat Islam di Mekah yang masuk Islam ketika itu mesti ada kerjasama campur tangan Abu Sufyan ibn Harith. Sampai di telinga Nabi, Abu Sufyan yang dulu baik dengan Nabi Muhammad jadi Rasul, dia isytihar perang, dia isytihar musuh. Sampai ke telinga Nabi, tiap-tiap kali yang masuk Islam diseksa, mesti ada nama Abu Sufyan yang ambil pot dalam penyiksaan itu. Dia bukan jadi orang kafir biasa, tapi dia jadi perancang utama, perancang propaganda untuk hentikan dakwah Nabi. Ni sepupu kawan baik dulu ni. Lepas setahun Nabi sabar, lepas 2 tahun Nabi sabar, lepas 3 tahun Nabi sabar. Nabi mendoakan hidayah kepada sepupu yang dia sayang, yang membesar dalam satu kawasan kampung sebagainya. Berdoa Abu Sufyan supaya dapat hidayah. 13 tahun Abu Sufyan masih menyakiti umat Islam. Bukan menyakiti biasa, jadi orang utama di kalangan menteri Quraisy yang merancang untuk sekat dakwah Nabi di Mekah Al-Mukarramah. Bila Nabi dah 13 tahun berdakwah di Mekah, kemudian dihalang dakwah di Mekah tak boleh berkembang, dakwah di Mekah tak boleh bernafas, Allah wajibkan Rasulullah dan umat Islam berhijrah sebab ada di kalangan orang Islam bukan sahaja diseksa, bahkan dicacatkan, ada yang dibunuh umat Islam di Mekah. Kesemua percaturan dan permusuhan ini ada campur tangan dan jasa jahat Abu Sufyan ibn Harith. Nabi ingat benda tu, maka Nabi pun berhijrah ke Madinah Munawwarah, meninggalkan penduduk Mekah. Waktu tu yang masuk Islam 13 tahun, tidak melebihi, ingat ni fakta sirah, tidak melebihi 250 orang yang masuk Islam di Mekah. Dakwah 13 tahun. Sedangkan Madinah sebelum Nabi hijrah, Nabi dah hantar Nuqaba, Nabi dah hantar Abdullah ibn Ummi Maktum, Nabi dah hantar beberapa orang, Mus'ab bin Umair. Nuqaba hantar pi ke Madinah. Sebelum Nabi hijrah, di Madinah dah ada 500 orang Ansar yang peluk Islam. Dah ada dah. Sahabat-sahabat Nabi pergi buat kerja. Subhanallah, pergi buat dakwah di Madinah Munawwarah sebelum Nabi sampai. Mekah tak terima dakwah Nabi, 13 tahun tak sampai 250 orang. Lebih kurang, wallahu alam. Nabi pun hijrah. Kemudian tahun kedua, kalau semua ingat, tahun kedua Nabi hijrah. Nabi hijrah umur 53. Jadi Rasul umur 40, berdakwah di Mekah 13 tahun. Jadi 53 Nabi hijrah daripada Mekah pi ke Madinah. Tahun pertama tak berlaku perang. Tahun kedua Quraisy cari pasal. Quraisy. Siapa Quraisy? Hak Mekah tadi ni. Siapa antara orang kanan yang menyusun perang untuk mematikan cahaya Islam di Madinah? Abu Sufyan ibn Harith. Sampai di pengetahuan Rasulullah, dia antara yang penyusun utama kanan strategik untuk serang Madinah. Tahun 2 berlaku perang Badar, kemudian berlaku tahun ketiga perang Uhud. Semua ni Abu Sufyan turut serta.
Setiap peperangan, hampir semua peperangan, Abu Sufyan turut serta dan dia yang pengendali. Bukan dia ketua perang. Dia antara yang menyusun strategi. Abu Sufyan ni lawan sungguh dengan Islam. Padahal dulu membesar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, akhirnya Quraisy jadi lemah, kalah dalam banyak peperangan sampailah tahun ke-8 Hijrah. Tahun 8 Hijrah, Islam dah mula kuat, Quraisy kalah perang. Nabi bawa 10,000 orang awan kota Mekah. Peristiwa tu nama Fathu Mekah. 10,000 ni ramai untuk menawan kota Mekah tanpa perang. Tak ada perang, tak ada pertumpahan darah. Ketika mana Nabi bawa 10,000 orang untuk tawan kota Mekah tanpa perang dan pertumpahan darah, waktu itulah Abu Sufyan ibn Haris dia mula gelabah dan gelisah. Dia kata nak pergi mana? Takut nak pergi ke mana? Kenapa? Sebab pemimpin Mekah yang standard dan sejahat Abu Sufyan seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, seperti Ikrimah bin Abi Jahal, seperti Abu Sufyan, kalau umat Islam jumpa, umat Islam akan bunuh mereka ni. Dia tak tangkap, masuk penjara, soal siasat, ambil keterangan dah. Ni mereka punya tahap ganas ni. Abu Sufyan ni antara penjenayah musuh Islam ketika tu. Kalau orang jumpa, sahabat mesti bunuh dia. Macam Ikrimah juga. Maka bila Rasulullah bawa keluar tentera 10,000, Abu Sufyan antara orang yang paling gelabah di kota Mekah. Dia pun balik ke rumah dia, jumpa anak isteri. Dia berbincang dengan anak isteri, kita nak kena pindah, nak kena lari, kita nak pergi ke mana. Anak isteri dia kata, kami nak masuk Islam. Dah sampai masa apabila seluruh Jazirah Arab tunduk dengan Muhammad Rasulullah. Kita kena anut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli keluarga dan anak-anak Abu Sufyan pujuk untuk dia masuk Islam. Akhirnya lepas pujuk, selepas pujuk, mereka menarik minat saya, kata Abu Sufyan, mengenai agama Muhammad, dan Allah melapangkan dada saya memeluk Islam. Hak ni hak cerita tasak ni, maksudnya nak ending lah. Bila Nabi bawa kumpulan tadi, hak ramai tadi, Abu Sufyan ni antara nama yang wanted, nama yang kalau sahabat jumpa mesti mati sebab kejahatan dia. Dia lead propaganda, dia lead kejahatan pembunuhan ke atas umat Islam satu ketika dulu yang akan masa lebih kurang 20 tahun. Lama, bukan sekejap. Akhirnya dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia dengar kumpulan Rasulullah keluar 10,000 sampai di Abwa. Jadi Abu Sufyan dengar Nabi dengan 10,000 dah sampai di Abwa. Abu Sufyan pun ajak anak lelaki dia untuk keluar bertemu dengan Rasulullah. Dia nak sebut depan Nabi bahawa dia dah masuk Islam. Abu Sufyan pun dia pun berselimut, dia menyamar. Maka nak elakkan dia dibunuh sebelum orang tahu, Nabi tahu dia masuk Islam, dia pun menyamar. Akhirnya dia masuk dalam gerombolan yang besar itu dan dia mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dia jumpa Nabi Muhammad. Dia pun depan muka Nabi SAW. Dia pun buka muka dia. Nabi tengok muka dia, Nabi kenal. Dia kata, wahai pesuruh Allah, aku dah masuk Islam. Nabi tengok muka dia. Kemudian Nabi tengok ke arah lain sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni payah nak paling muka daripada orang. Tapi bila kejahatan yang dia buat, permusuhan yang dia buat, dia lead pembunuhan yang banyak ke atas umat Islam ni, Nabi tak boleh tengok muka dia. Nabi kalih arah lain. Abu Sufyan mai depan Nabi, Nabi kalih arah lain. Kemudian Abu Sufyan duduk depan Nabi. Dia kata, aku sepupu kamu wahai Muhammad, aku dah masuk Islam. Nabi paling ke arah lain. Nabi tak senyum kepada Abu Sufyan. Habis dia. Akhirnya Abu Sufyan menjauhkan diri dengan Rasulullah pada ketika itu. Nabi terima Islam dia. Bukan Nabi kata hang tak Islam. Nabi terima keislaman dia. Tapi Nabi tak boleh tengok muka dia. Tuan boleh bayangkan orang khianat kita. Cerita dia khianati, mengalirkan air mata orang yang baik.